Geng, korang dah dengar belum cerita paling hangat minggu ni? Isu status keahlian Rafizi Ramli dalam PKR tengah bergelora balik dan cara pihak atasan main politik kali ni memang betul-betul buat kita garat kepala. Setiausaha Agung PKR, Fuziah Saleh, dengan selambanya mendakwa PKR menganggap Rafizi dah keluar parti lebih awal, iaitu pada 17 Mei masa dia buat pengumuman hala tuju politiknya dekat Petaling Jaya sebelum dia kosongkan kerusi Parlimen Pandan. Alasan mereka, kononnya mengikut Fasal 9 1C Perlembagaan PKR. Nampak sangat macam ada agenda nak menendang Rafizi keluar cepat-cepat daripada parti yang dia sendiri bermatian-matian bina dulu. Kelakar kan? Bila idea dan strategi dia diperlukan, semua cari dia. Bila dia bersuara demi prinsip, mulalah nak cari silap teknikal. Tapi korang kenal lah Rafizi. Dia bukan jenis duduk diam kalau kena petik macam tu je. Dengan tenang dan fakta di tangan, Rafizi terus bidas balik dakwaan melucukan tu. Dia jelaskan yang dia hanya mendaftar secara rasmi sebagai ahli biasa Parti Bersama Malaysia bersama pada 21 Mei. Jadi secara logik dan undang-undangnya, mana ada istilah dia sertai parti lain lebih awal. Pandangan peribadi saya, tindakan PKR yang terhegeh-hegeh nak cop Rafizi keluar parti awal ni nampak sangat seperti mereka tengah panic mode dengan pengaruh dan aura Rafizi yang masih kuat dalam kalangan akar umbi. Mereka macam takut bayang-bayang sendiri sampai sanggup buat tafsiran perlembagaan parti syok sendiri, semata-mata nak sekat langkah politik dia. Lagi melucukan, pimpinan PKR siap sibuk nak pasang spy atau buat sesi kaunseling dekat ahli-ahli parlimen dan orang kuat PKR yang hadir masa majlis Rafizi hari Ahad lepas. Fuziah kata mereka kena hubungi dan nasihatkan ahli-ahli ni supaya tak promosikan parti lain. Hello? Dah kenapa sampai nak kena sekat kebebasan ahli berfikir? Ini ke reformasi yang dilaungkan dulu? Jelas sekali, tindakan provokasi dan defensif daripada kepimpinan PKR ni sebenarnya membuktikan satu perkara. Mereka tahu tanpa kelibat dan formula luar kotak daripada Rafizi, PKR bakal hilang seri dan pemikiran progresif yang selama ni jadi nadi parti. Korang rasa macam mana? Wajar ke PKR layan ikon reformasi macam ni sekali? Kesimpulannya, cubaan untuk mengetepikan Rafizi menggunakan alasan birokrasi tarikh ni adalah satu langkah politik yang sangat rapuh dan memalukan. Rafizi Ramli tetap Rafizi yang kita kenal, bergerak berandaskan prinsip, strategi dan fakta, bukannya mainan persepsi murahan. PKR sepatutnya sedar yang tindakan menjauhkan tokoh berkaliber seperti beliau hanya akan merugikan parti itu sendiri dalam jangka masa panjang. Biarlah mereka sibuk dengan isu tarikh keahlian, kita tetap fokus menyokong pemimpin yang berani bawa perubahan sebenar.